Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam sesi podcast ilmiah pada hari ini. Pada episod kali ini, kami akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian umat Islam, iaitu muamalat dalam kehidupan moden, panduan Islam dalam urusan harta dan transaksi. Ramai masyarakat beranggapan bahawa agama hanya menyentuh soal ibadah seperti solat, puasa dan zakat. Namun hakikatnya, Islam juga memberi panduan yang lengkap tentang cara manusia mengurus kewangan, menjalankan perniagaan, meminjam wang, melabur dan menjaga hak sesama manusia. Semua perkara ini berada di bawah bidang yang dinamakan muamalat. Dalam dunia moden hari ini, urusan keuangan menjadi semakin kompleks. Kita berdepan dengan jual beli digital, pinjaman kewangan, penggunaan kad kredit, pelaburan moden dan juga mata wang kripto. Oleh itu, kefahaman tentang muamalat amat penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang betul menurut syariat. Bersama saya pada hari ini ialah dua orang panel jemputan, iaitu Saudara Ain dan juga Saudara Aisyah. Apa khabar saudari berdua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat dan berterima kasih kerana dijemput dalam sesi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat juga dan saya berharap agar video ini, perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat di luar. InsyaAllah, baiklah. Kita mulakan dengan segmen pertama. Saudari Ain, bolehkah saudari jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan muamalat? Muamalat dari sudut bahasa bermaksud pergaulan atau urusan sesama manusia. Dari sudut istilah syarak pula, muamalat merujuk kepada segala hukum dan peraturan Islam yang mengaturkan hubungan manusia dalam perkara yang melibatkan harta, transaksi, kontrak, hak serta tanggungjawab. Dengan kata lain, muamalat ialah panduan Islam tentang bagaimana manusia sepatutnya berurusan sesama manusia secara adil dan beretika. Ia merangkumi urusan seperti jual beli, hutang, pelaburan, perkongsian, perniagaan, upah pekerjaan dan sebagainya. Ini bermaksud muamalat sangat dekat dengan kehidupan harian kita. Benar, seseorang yang membeli sarapan, menyewa rumah, menerima gaji, menjual produk atau membuat pemindahan wang melalui aplikasi bank sebenarnya sedang terlibat dalam urusan muamalat. Baiklah, saudari Aisyah, apakah hukum asal dari muamalat? Hukum asal dalam muamalat ialah harus selagi tiada dalil yang mengharamkannya. Ini berbeza dengan ibadah khusus yang perlu mempunyai dalil untuk dilaksanakan. Dalam muamalat, Islam memberi ruang yang luas kepada manusia untuk mencipta bentuk urusan baharu mengikut keperluan semasa, asalkan tidak bercanggah dengan prinsip syariah. Contohnya, jual beli secara dalam talian tidak wujud pada zaman dahulu, tetapi ia dibenarkan selagi harga jelas, barang jelas, tiada penipuan dan kedua pihak redha. Adakah terdapat dalam dalil Al-Quran yang menjadi asas kepada muamalat? Ya, antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ayat ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf aktiviti ekonomi dan perniagaan, tetapi dalam masa yang sama menetapkan batas agar tidak berlaku penindasan. Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Ayat ini menegaskan bahawa harta tidak boleh diambil melalui penipuan, rasuah, kezaliman dan merompakan. Sebaliknya, harta diperoleh melalui transaksi yang sah dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan menolak kekayaan, tetapi Islam mengajar cara untuk mendapatkan harta dengan betul. Benar, dalam Islam bukan sahaja hasil yang penting, tetapi cara memperoleh hasil itu juga sangat penting. Sekarang kita hidup dalam era digital. Ramai masyarakat yang membeli barang melalui dalam platform talian dan ramai juga yang berniaga secara digital. Bagaimana Islam melihat perkara ini? Islam menerima perkembangan teknologi kerana teknologi hanyalah alat yang memudahkan urusan manusia. Oleh itu, jual beli moden seperti melalui aplikasi membeli belah, laman sesawang atau media sosial adalah dibenarkan selagi memenuhi syarat-syarat sah jual beli. Antara syarat penting ialah barang yang dijual mestilah halal, harga dinyatakan dengan jelas, kaedah pembayaran diketahui, barang dapat diserahkan dan tiada unsur penipuan. Apakah cabaran utama dalam jual beli moden pada hari ini? Cabaran utama ialah sikap tidak amanah setengah pihak. Ada penjual menggunakan gambar yang terlalu berbeza daripada produk sebenar, menyembunyikan kecacatan barang, menjual barangan tiruan sebagai asli atau melengah-lengahkan penghantaran tanpa sebab munasabah. Perkara seperti ini menyalahi prinsip muamalat kerana Islam sangat menekankan kejujuran dalam perniagaan. Selain itu, terdapat juga pengguna yang tidak bertanggungjawab seperti membuat tuntutan palsu, memulangkan barang yang telah diguna dan sengaja menjatuhkan peniaga dalam ulasan yang tidak benar. Dalam Islam, keadilan perlu dijaga oleh kedua-dua pihak, bukan hanya penjual. Apakah contoh amalan baik dalam perniagaan moden menurut Islam? Antara amalan baik ialah memberi makluman produk yang jelas, memaklumkan jika terdapat kecacatan, melayani pelanggan dengan sopan, menepati masa penghantaran dan menyelesaikan pertikaian dengan adil. Apabila nilai amanah dan ihsan diamalkan, perniagaan bukan sahaja membawa keuntungan, tetapi keberkatan. Ini bermaksud kejayaan perniagaan tidak hanya bergantung kepada pemasaran, tetapi juga integriti. Benar, kepercayaan pelanggan adalah aset yang sangat bernilai. Istilah riba sering disebut, tetapi sebahagian masyarakat masih kurang memahami maksud dan bahayanya. Bolehkah anda jelaskannya? Riba secara umum merujuk kepada tambahan yang dikenakan dalam urusan hutang atau pertukaran tertentu secara tidak adil. Islam mengharamkan riba kerana ia menindas dan mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain. Contohnya, seseorang meminjam wang kerana memerlukan bantuan tetapi dipaksa membayar tambahan yang membebankan hanya kerana tempoh masa. Mengapakah Islam begitu tegas dalam perkara ini? Kerana riba boleh merosakkan struktur masyarakat.
Ia menyebabkan hutang semakin bertambah, tekanan hidup meningkat dan jurang antara kaya dan miskin menjadi lebih luas. Golongan yang susah akan terasa terbeban, manakala pihak yang memiliki modal mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko yang adil. Oleh sebab itu, Islam memperkenalkan alternatif yang lebih seimbang seperti jual beli sebenar, pengkongsian untung rugi, sewaan dan pembiayaan berasaskan aset. Islam tidak menolak keuntungan, tetapi keuntungan mestilah datang melalui usaha dan risiko yang sah, bukan melalui penindasan. Ini menunjukkan bahawa larangan riba mempunyai hikmah besar dalam kebajikan masyarakat. Isu hutang sering berlaku dalam kalangan masyarakat, termasuk pelajar dan pekerja. Apakah pandangan Islam terhadap hutang? Islam membenarkan hutang sebagai satu bentuk dan kemudahan kepada mereka yang memerlukan. Namun, hutang bukan perkara yang boleh dipandang ringan kerana ia melibatkan hak orang lain. Seseorang yang berhutang wajib berniat untuk membayar dan berusaha melunaskannya mengikut masa yang dijanjikan. Apakah masalah yang sering berlaku dalam masyarakat berkaitan hutang? Antara masalah yang sering berlaku ialah sikap melenggah-lenggahkan bayaran walaupun mampu, berdiam diri apabila ditagih, meminjam tanpa keperluan dan berhutang melebihi kemampuan. Perkara ini bukan sahaja menjejaskan kewangan, malah merosakkan hubungan, persahabatan dan kekeluargaan. Islam sangat menekankan amanah dalam hutang. Jika seseorang belum mampu untuk membayar dalam tempoh yang telah dipersetujui, dia perlulah memaklumkannya dengan jelas dan berbincang dengan baik. Jika pemberi hutang memberi kelonggaran, itu adalah satu kebaikan yang besar. Jadi, hutang bukan sekadar isu kewangan, tetapi isu akhlak dan juga tanggungjawab. Benar, nilai amanah seseorang sangat jelas apabila melibatkan urusan hutang. Kini, ramai golongan muda berminat dengan mata wang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Bagaimana Islam melihat isu ini? Isu kripto ialah isu semasa yang memerlukan penelitian kerana ia melibatkan teknologi baharu dan aset digital. Para sarjana Islam mempunyai pandangan yang berbeza berdasarkan ciri-ciri sesuatu projek kripto itu sendiri. Ada yang melihat setengah kripto sebagai aset digital yang mempunyai nilai dan boleh dimiliki, manakala ada juga yang berhati-hati kerana turun naik harga yang sangat tinggi serta risiko spekulasi berlebihan. Apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat? Masyarakat perlu melihat sama ada projek tersebut mempunyai kegunaan sebenar, ketulusan, keselamatan dan tidak melibatkan unsur penipuan. Jika seseorang membeli hanya kerana ikut trend atau berharap keuntungan segera tanpa ilmu, risiko kerugian sangat tinggi. Selain itu, ramai juga yang menggunakan nama kripto untuk menjalankan skim penipuan. Mereka menjanjikan pulangan tetap yang tinggi dalam masa yang sangat singkat, sedangkan perkara tersebut tidak realistik. Islam mengajar bahawa pelaburan mestilah jelas, bebas dari penipuan dan tidak menyerupai perjudian. Jadi, pendekatan terbaik ialah berhati-hati dan menambah ilmu terlebih dahulu. Benar, jangan melabur mengikut emosi ataupun mengikut kata-kata kawan. Ramai pelajar beranggapan bahawa
Muamalat hanya penting apabila seseorang sudah bekerja atau mempunyai pendapatan sendiri. Jadi, adakah perkara ini benar? Tanggapan tersebut kurang tepat kerana pelajar dan generasi muda juga terlibat dalam muamalat setiap hari walaupun masih berada di bangku pengajian. Sebagai contoh, pelajar membeli makanan, membayar tambang pengangkutan, membeli barangan secara dalam talian, menyewa rumah atau bilik, berkongsi bayaran dengan utiliti dengan rakan dan meminjam wang apabila memerlukan. Semua urusan ini termasuk dalam ruang lingkup muamalat. Oleh sebab itu, golongan muda juga perlu memahami asas muamalat sejak awal agar mereka dapat mengurus kewangan dengan lebih baik. Baiklah, apakah masalah yang sering berlaku dalam kalangan pelajar berkaitan muamalat? Antara masalah sering berlaku ialah sikap memandang ringan hutang sesama rakan. Ada yang meminjam wang dalam jumlah kecil tetapi melengah-lengahkan bayaran atau berdiam diri apabila dituntut. Selain itu, terdapat juga pelajar yang berbelanja tanpa kawalan kerana terpengaruh dengan trend semasa dan media sosial sehingga membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Ada juga yang menjalankan perniagaan kecil tetapi tidak menjaga amanah seperti lewat menghantar pesanan, tidak jujur tentang keadaan barang atau tidak memulangkan wang pelanggan yang dengan baik. Perkara-perkara seperti ini kelihatan kecil tetapi jika dibiasakan akan membentuk sikap yang tidak baik pada masa hadapan. Bagaimana pula jika seseorang pelajar mahu berniaga sambilan? Ini merupakan usaha yang baik kerana Islam menggalakkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal. Namun, perniagaan tersebut hendaklah berlandaskan secara jujur dan beretika. Pelajar yang berniaga mestilah memastikan harga dia jelas, produk jelas, janji penghantaran dipenuhi dan layanan kepada pelanggan dilakukan dengan baik. Jika nilai amanah diamalkan sejak kecil, maka ia akan melahirkan usahawan yang berjaya dan berintegriti pada masa hadapan. Apakah kepentingan mempelajari muamalat sejak usia muda? Apabila seseorang memahami muamalat sejak muda, dia akan lebih matang dalam membuat keputusan kewangan. Dia tahu beza antara keperluan dan kehendak, lebih berhati-hati sebelum berhutang dan tidak mudah terpedaya dengan skrim penipuan. Selain itu, ilmu ini membantu seseorang membina tabiat kewangan yang baik seperti menyimpan wang, berbelanja secara berhemah dan menghormati hak orang lain. Apabila memasuki alam pekerjaan nanti, dia sudah mempunyai asas yang kukuh dalam menguruskan pendapatan, kontrak pekerjaan, pelaburan dan tanggungjawab kewangan. Apakah cabaran terbesar generasi muda hari ini soal kewangan? Pada pendapat saya, cabaran terbesar oleh generasi muda apabila berkenaan soal kewangan ialah budaya berbelanja kerana pengaruh media sosial. Ramai yang membeli sesuatu bukan kerana keperluan tetapi kerana mahu mengikut gaya hidup orang lain. Selain itu, terdapat juga yang mudah terpengaruh dengan janji keuntungan cepat melalui pelaburan meragukan tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Islam mengajar bahawa harta perlu diurus dengan bijak dan bukan semata-mata mengikut emosi dan tekanan sosial. Jadi, dapat difahami bahawa muamalat bukan hanya untuk orang dewasa atau ahli perniagaan, tetapi penting untuk setiap umat Muslim termasuk pelajar. Benar, jika ilmu muamalat dipelajari sejak muda, seseorang akan lebih bersedia menghadapi kehidupan dan lebih bijak mengurus rezeki yang diberikan
Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai masyarakat sering mendengar istilah muamalat Islam dan sistem konvensional, terutamanya dalam urusan kewangan dan perbankan. Namun begitu, masih ramai yang kurang jelas tentang perbezaan antara kedua-duanya. Saudari Aisyah, bolehkah anda jelaskan secara umum apakah perbezaan utama antara muamalat Islam dan sistem konvensional? Secara umumnya, muamalat Islam ialah sistem urus kewangan dan transaksi yang dibina berasaskan hukum syariah. Setiap urusan perlu mematuhi prinsip halal, keadilan, ketelusan dan bebas daripada unsur yang dilarang seperti riba, gharar, iaitu ketidakpastian melampaui seperti serta penipuan. Sistem konvensional pula lazimnya lebih menumpukan kepada keuntungan dan terikat kepada peraturan kewangan semasa tanpa semestinya merujuk kepada prinsip syariah. Oleh itu, terdapat beberapa instrumen dalam sistem konvensional yang tidak selari dengan kehendak Islam. Ini bermaksud perbezaan paling besar ialah asas dan matlamat sistem tersebut. Benar, dalam muamalat Islam, matlamat bukan sekadar keuntungan semata-mata, tetapi juga memastikan keadilan kepada semua pihak serta memperoleh keberkatan dalam urusan harta. Islam melihat harta sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, cara memperoleh, menggunakan dan mengembangkan harta perlu dilakukan secara bertanggungjawab. Bagaimana pula dalam urusan pinjaman atau pembiayaan? Dalam sistem konvensional, pinjaman lazimnya melibatkan faedah atau interest yang dikenakan berdasarkan jumlah wang dan tempoh masa. Ini termasuk dalam isu riba yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, muamalat Islam menggunakan konsep pembiayaan yang berasaskan akad tertentu seperti jual beli, sewaan, perkongsian modal atau perkongsian untung rugi. Sebagai contoh, institusi kewangan Islam boleh menggunakan kontrak jual beli aset atau konsep sewaan berbanding memberi pinjaman wang yang dikenakan faedah. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan menolak keperluan kewangan moden, tetapi menyediakan alternatif yang lebih setaras dengan syariah. Tepat sekali. Islam memahami bahawa manusia memerlukan rumah, kenderaan, modal perniagaan dan kemudahan kewangan. Namun, keperluan tersebut perlu dipenuhi melalui cara yang sah dan adil. Ada juga masyarakat yang mengatakan kedua-dua sama sahaja kerana pengguna tetap perlu membuat bayaran bulanan. Apakah pandangan saudari Ain? Pandangan itu kurang tepat kerana walaupun hasil akhirnya kelihatan sama dari sudut pembayaran, struktur kontrak dan prinsip di sebaliknya sangat berbeza. Dalam muamalat Islam, akad yang digunakan perlu jelas. Aset atau perkhidmatan yang terlibat diketahui, risiko diagihkan dengan adil dan urusan tersebut dipantau supaya mematuhi syariah. Dalam sistem konvensional, fokus utama lazimnya ialah pinjaman wang dan pulangan melalui faedah. Maksudnya, kita tidak boleh menilai sesuatu sistem hanya berdasarkan jumlah bayaran, tetapi perlu melihat cara transaksi itu berlaku. Benar, dalam Islam, cara kita mengambil keuntungan itu adalah sangat penting. Keuntungan yang diperoleh melalui jalan halal lebih bernilai daripada keuntungan besar yang bercampur unsur haram atau syubhat. Apakah
Kelebihan muamalat Islam kepada masyarakat. Antara kelebihannya ialah ia membantu mewujudkan sistem kewangan yang lebih beretika, menjaga hak pengguna, mengurangkan unsur penindasan dan menggalakkan tanggungjawab sosial. Selain itu, muamalat Islam juga mendidik masyarakat supaya melihat harta bukan sekadar alat kekayaan tetapi amanah yang perlu diurus dengan baik. Jadi, dapat difahami bahawa muamalat Islam bukan sekadar pilihan agama, tetapi juga satu sistem yang menekankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Benar, jika prinsip muamalat Islam difahami dan diamalkan dengan baik, ia mampu melahirkan generasi yang lebih stabil, amanah dan seimbang dalam urusan kewangan. Sebagai kesimpulan, muamalat merupakan satu sistem yang sangat penting dalam Islam kerana ia mengatur urusan harta dan hubungan sesama manusia secara adil. Melalui perbincangan hari ini, kita dapat memahami bahawa Islam menghalalkan perniagaan yang sah, melarang riba, menuntut amanah dalam hutang serta menyuruh umatnya berhati-hati dalam urusan moden seperti pelaburan digital dan mata wang kripto. Dalam dunia hari ini, cabaran muamalat semakin luas. Oleh itu, umat Islam perlu sentiasa menambah ilmu, merujuk pihak berautoriti dan memastikan setiap keputusan kewangan dibuat dengan bijak serta menepati syariat. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Ain dan juga saudari Aisyah atas perkongsian yang sangat bernas. Terima kasih kepada Masya dan juga Aisyah kerana bersama dalam sesi ini. Terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton video kami hari ini sampai habis, dan tidak lupa juga kepada host kita pada pagi ini kerana sudi invite saya dan Ain ke dalam sesi kita pagi ini. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada semua. Baiklah, itu saja daripada kami semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.